Hai. Dia packing kau week. Week biasa ni pun boleh buka. Tak boleh. Langsung tak ada. Kita pakai kunci pun tak boleh. Oi. Pernah pakai tak ni kunci untuk buka pintu? Tak pernah. Tu kunci tak betul. Takut kunci kan. Atau saya ingat itu hari dia orang buat wrap ni, dia buka ni atau pasang tak betul. Tak ada. Kalau dia pasang tak betul dia masih boleh pusing ni. Oh. Aku takut macam ni, takut kunci tak betul lah. Sebab I nak buka bonet depan kan, nak buka bateri, tak boleh buka. Sebab I ada tengok mana I tengok dekat mana view ada buat satu Mercedes sama macam ni. Ya. Sama lah. Sama sama lah. juga kan. Tu I call you. Betul, I cari email contact number dekat Facebook. Hello. Tengok pun sama, okey oh. Okey, sekejap Alan. Kunci saya tak betul. Kunci lah. Rasa you nak buat ini kunci tak? Terus buat ke? Terus buat. Sekarang buat. Sebab you ini case akan jadi punya. Tak tahu bila lah. So, itu kunci boleh masuk sini? Masuk sini juga. Saya ingat buat lah. Nanti next time takut jadi hal lagi kan. Okey, ini kunci sudah siap. So kita cuba kunci baru. Boleh lock. Boleh buka. So ini kunci dengan ini ori punya, datang punya kunci lah. Memang tak betul lah. Kita tengok dia punya gigi ada tak sama. Okey. Kita cucuk masuk. Okey, siap.